Jadi mungkin boleh kita mula sudah makan? InsyaAllah je boleh. Okey, 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 insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita mula dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita dipertemukan lagi pada sesi tadabbur untuk minggu kedua kan. Minggu pertama dengan Haji Rahman. Dan insyaAllah minggu ini teruskan dengan uh, sesi tadabbur kita dengan saudara asli akan menjadi penyampai. Jadi untuk tadabbur kita pada kali ini, minggu lepas kita tadabbur surah Al-Baqarah. Minggu ni kita melompat sekejap pergi surah Al-Isra. Di mana kita akan tadabbur berkenaan surah Al-Isra ayat 23 dengan 24. Mana ayat ni berkaitan dengan keibubapaan lah. Ya, jadi siapa yang akan bacakan ni ayat tu? Kita ada je, boleh. Okey, okay, insyaAllah. Ya, ya. Okay. Jadi kita akan bacakan surah Al-Isra ayat ke 23-24. Sekejap. Di sini ada sikit banyak iklan. Okey, jadi kita ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Saya bacakan terjemahan. Okey, terjemahan untuk ayat 23. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan janganlah engkau menengking dan menyegah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Ayat 24. Dan hendaklah engkau menyerah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua. Sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang yang memelihara dan mendidikku semasa kecil. Dan Alhamdulillah bertepatan dengan kebetulan pula minggu lepas uh, Hari Bapa kan. Jadi ini kita sentuh sedikit lah berkenaan ni kan surah Al-Isra ni. Jadi untuk ulasan lanjut berkenaan dengan ayat 23 dengan 24 surah Al-Isra ni, um, saya menjemput saudara Asri untuk memberi sedikit tadabbur perkongsian berkenaan dengan ayat berkenaan. Okey, tafadhal. Dipersilakan. Okey Asri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Hatim. Uh, uh, apa khabar semua sahabat Zoom kita pada pagi ini? Moga-moga semuanya sihat, sejahtera, dikurniakan kesihatan yang baik. InsyaAllah terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya pada pagi ini kita dapat bersama dalam sesi tadabbur pada hari Selasa. Dan kali ini yang kita tadabburkan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Macam yang Haji sebutkan tadi, kebetulan pula beberapa hari yang lepas Ahad hari Minggu, bulan Jun minggu kedua, kebiasaannya kita akan sambut Hari Bapa. Kalau bulan Mei minggu kedua, kita akan sambut Hari Ibu. Jadi
Alhamdulillah, yang kita tadaburkan pagi ini iaitu surah Al-Isra berkaitan dengan ayat perintah, berkaitan dengan mentaati ibu dan bapa serta mentaati Allah dan Rasul. Sebelum tu boleh nampak ke slide yang saya share ni? Boleh nampak? Boleh, boleh nampak. Okey, baik, Boleh baik, baik. nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Mana ni? Kenapa dia nak hilang? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, yakni sampai tua, dalam keadaan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat yang ke-24. Dan hendaklah kamu dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, yakni ibu bapa, dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Ya Tuhanku, sayangilah kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Okey. Surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24 ini merupakan satu ayat perintah yang mana yang pertama, kita jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jadi pada pagi ini kita sama-sama tadabbur, kita melihat apakah tanggungjawab seorang anak yang perlu kita tunaikan ataupun kita perlu laksanakan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Iaitu yang pertama, berbuat baik dan menyayangi orang tua. Ini adalah kewajipan utamalah seorang anak. Berbicara dengan sopan, yakni hindari meninggikan suara atau berkata kasar kepada orang tua. Nah, dalam ayat tadi berkata ah, uffin ataupun ah, itu juga ditegah. Itu juga dilarang. Bahkan itu pun sudah menunjukkan orang kata bahasa kasar. Belum lagi kita memaki hamun dan sebagainya kan. Sekarang ini kalau kita tengok di media sosial kah, di mana-mana kah, ibu bapa di luar lah. Kalau kita tengok kita makan di kedai kah, di restoran di luar, kita boleh dengar pergaulan antara anak dan ibu bapa tu macam mana kan. Macam mana bahasa-bahasa yang diorang pakai. Jadi itu antaranya salah satu yang kita kena jaga. Kerana kalau kita tidak jaga, kita tidak didik daripada rumah, benda ni akan terbawa sampai keluar. Begitu. Kemudian, apakah tanggungjawab kita yang seterusnya yang kita perlu laksanakan? Taat kepada perintah orang tua. Patuhi perintah yang baik dan tidak bertentakan dengan ajaran agama. Taat ini juga kepada orang tua ada hadnya. Kalau apa nama tu, kalau ibu bapa kita suruh buat itu, buat A, buat B, buat C, buat. Tetapi kalau dia suruh buat itu yang bertentangan dengan syarak ataupun bertentangan dengan agama, contohnya dia ajak kita keluar agak dari murtad, itu tidak boleh. Apalagi membuat perkara yang boleh merosakkan kita punya anggota badan, bunuh diri contohnya. Jom sama-sama kita bunuh diri, tidak boleh juga. Itu antara orang kata yang kita tidak perlu dengar lah. Ah, Taat yang kita tidak perlu ikut, yang ke arah ke apa nama, ke arah kebinasaan, ke arah kezaliman ataupun perkara-perkara yang diharamkan dalam syarak. Tanggungjawab yang seterusnya, mendoakan orang tua. Selalu doakan kesejahteraan dan kebahagiaan orang tua, terutama setelah mereka tiada. Kan kita selalu berdoa di dalam selepas solat.
Allahumma ghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami kan, wali walidina. Itu antara doa yang kita selalu dianjurkan untuk baca. Kata guru kami, antara doa yang perlu kita amalkan setiap hari, yang pertama doa apa nama tu, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya apa? Doa minta ampun. Doa minta ampun salah dan silap kita, dan juga mendoakan kedua orang tua kita serta rakan-rakan dan seterusnya, guru-guru serta yang lain-lain, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Seterusnya, tanggungjawab kita yang kita perlu jaga iaitu menjaga silaturahmi. Iaitu jaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga mereka. Ini maksudnya keluarga ibu bapa kita lah. Walaupun dalam keluarga saya sendiri ada ibu bapa adik-beradik ibu bapa saya tu dia tidak bengam, ataupun pakcik-makcik saya itulah tidak bertegur dengan ibu bapa saya. Tapi saya tidak ikut-ikutlah. Maksudnya kita still menjaga hubungan baik dengan diorang. Tapi kita nasihatkanlah dengan ibu bapa kita tu, kalau boleh perbaikilah silaturahim antara adik-beradik tu. Yalah, biasalah kan kalau bergaduh tu, tetapi bila tidak bertegur sapa sudah bertahun-tahun tu memang agak sukar. Tapi insya-Allah kita sentiasa berdoa semoga dipermudahkan. Yang seterusnya, merawat orang tua yang sakit. Berikan perhatian dan bantuan yang diperlukan. Ini tidak payah jauh. Baru-baru ini kita ambil contoh Ustazah Fariha, kan, dia menjaga apa nama tu, arwah bapa sebelum meninggal, kan, dia menyantuni ibu bapanya yang sakit, macam tu. Begitu juga kita lah. Bukan saja tunggu nazak ataupun tunggu sakit tenat baru kita mau jaga, tapi sebenarnya benda ini, proses ini, dia setiap hari dan juga setiap masa. Kalau kita tiada masa untuk menjaga diorang pun, tapi sekurang-kurangnya kita telefon, apa nama tu, tanya khabar. Kalau ada masa merawat tu lagi baik. Menjagalah, menjaga. Kalau kalau tiada masa, kita sentiasa tanya khabar diorang, time telefon dan sebagainya. Yang seterusnya, menjaga perasaan orang tua. Yang itu, hindari melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Sifat ibu bapa kita ni, kita pun juga akan mengalaminya kalau kita sudah tua. Bila sudah capai satu usia tu kan, mereka ni cepat terasa hati. Orang tua kita ni lah, dicakap sedikit terus tersinggung perasaan. Jadi sebagai seorang anak ni, kita kena sentiasa jagalah kita punya lidah kita ni daripada berkata-kata ataupun membuat sesuatu perkara yang boleh menyebabkan hati mereka tersakiti atau terguris. Kalau rasa macam muka muka ibu bapa kita tu lain macam, sudah tanya dia, tanya direct. Kenapa mak? Kenapa pak? Aku ada salah cakap ke tadi? Macam tu. Ataupun apa lagi? Adakah yang aneh aku buat yang tidak tidak orang kata menyenangkan hati dan menyenangkan mata? Terus tanya saja direct supaya benda tu tidak terpendam di dalam hati mereka. Biar janganlah dipendam-pendam perasaan tu kan. Sudahlah mereka tua, mereka sepatutnya khusus kepada benda-benda yang lain. Tapi janganlah sampai memendam-pendam perasaan. Sampailah nanti suatu masa mau apa nama tu, ada masa dia meletup ataupun ada masa satu kemuncak, sudah sampai kemuncaknya tak boleh tahan lagi, barulah diluahkan. Benda tu sudah orang kata terlambat. Jadi sebaiknya benda-benda ini yang kita kena jagalah. Ke yang seterusnya. Baik-baik. Okey, yang seterusnya. Apakah tanggungjawab kita kepada ibu bapa ni? Yang iaitu memberi nafkah jika mampu, bantu meringankan beban orang tua jika mereka membutuhkan ataupun memerlukan. Antara tanggungjawab anak juga iaitu kita membantu meringankan beban orang tua. Ah, Kalau ada gaji lebih sedikit, ataupun biasanya ah, selepas gaji tu biasa orang buat apa? Contoh dia bayar zakat dulu, lepas tu dia buat tolak bayaran hutang-hutang ataupun dia buat simpanan dulu.
ada pemberian ibu bapa. Kalau tiada pemberian ibu bapanya, mungkin dia bagi tu lamsam setahun sekali time hari raya, tetapi banyak. Itu pun boleh juga. Ataupun bila-bila masalah ikut kepada keperluan, itu pun boleh juga. Sekiranya mampu. Untuk tujuannya apa? Membantu meringankan beban. Orang tua ni dia tidak akan minta kepada anak-anaknya. Melainkan kalau betul-betul dia susah. Betul-betul dia rasa macam berat. Tetapi sebenarnya mereka bukan segan, tapi dia orang faham yang memerlukan duit tu lagi banyak sebenarnya kita. Anak ni perlu beli pampers anak, perlu bayar yuran taska dan sebagainya. Jadi orang tua pun faham bahkan kita punya bebanan tu. Jadi dia orang pun tak akan minta. Tetapi sebagai anak, janganlah buat-buat tak tahu kan. Kita kena ingat juga kita punya tanggungjawab itu. Berilah nafkah sekali-sekala kepada ibu bapa kita. Pemberian orang kata ibu bapa. Sebab dalam dalam ini cerita lain. Dalam pengiraan zakat contohnya pendapatan. Antara perkara-perkara yang kita boleh ambil tolakkan iaitu pemberian kepada ibu bapa, sama ada sebulan kah kita bagi ataupun setahun. Sebelum kita kira zakat, dikeluarkan dulu pembahagian ibu bapa tu. Barulah kita kira zakat yang lain. Begitu. Seterusnya, menghormati sahabat orang tua, jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua. Ini juga antara peranan kita sebagai seorang anak, iaitu kita jaga juga menghormati juga kawan-kawan ibu bapa kita. Jangan sampai kita orang kata menyakiti mereka. Tidak mendahului berbicara, tunggu hingga selesai orang tua berbicara sebelum berbicara. Kita sebagai seorang anak, apabila kita bercakap orang dengan orang yang lebih dewasa terutamanya, bukan saja ibu bapa kita tetapi orang yang lebih dewasa, kita pasti kita dengar dulu. Kita dengar baik-baik apa yang dia mau sampaikan. Jangan kita putus ataupun kita menyampuk di tengah-tengah dia masih bercakap. Habiskan dulu ayatnya supaya apa yang dia cakap tu sampai dan kita boleh balas dengan baik. Ini dia belum habis cakap lagi kita sudah memotong, kita sudah menyampuk di tengah-tengah tu. Itu tidak baik. Seterusnya ini adab-adab lah. Seterusnya tidak duduk ketika orang tua berdiri, berdiri ketika orang tua berdiri, berdiri ketika orang tua berdiri sebagai tanda hormat. Ini sebagai adab sejaklah. Adab sejak. Tidak masuk ke rumah mendahului orang tua, beri kesempatan orang tua masuk lebih dahulu. Ini juga adab lah. Tidak. Orang kata bukan ladies first, tetapi orang tua diutamakan. Begitu. Kalau pergi hospital pun sama kan. Hospital dia dahulukan yang senior citizen, dahulukan barisan-barisan yang warga emas dan sebagainya, OKU, begitu. Dan yang seterusnya, mendoakan orang tua setelah meninggal dunia. Iaitu terus doakan orang tua agar mendapat rahmat. Ini antara yang dalam hadis di riwayat Bukhari dan Muslim kalau tak silap saya, apabila mati anak Adam, putuslah amalan tu melainkan tiga perkara itulah. Uh, Sedekah jariahnya, lepas tu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga tu anak-anak soleh yang mendoakan, anak-anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Itulah, walaupun apa nama tu orang tua kita sudah pergi meninggalkan kita contohnya, jangan pernah setiap masa untuk lupa kita berdoa kepada mereka. Mohonlah rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk arwah ibu bapa kita. Sentiasa ingat. Yang paling senang ketika kita solat kan. Lepas solat, kita ada peluang untuk berdoa. Berdoalah sebaik yang mungkin. Yang penting jangan lupakan doa untuk diri sendiri juga. Dan juga doa kepada ibu bapa kita. Doa untuk umat Islam kita. Doa untuk perjuangan dakwah kita semua. Dan apa-apa lagi lah doa-doa orang kata para syuhada-syuhada di luar sana yang tengah berjuang mempertahankan Islam. Okey. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, At-Tabarani, bahawasanya ia yakni Muawiyah bin tak nampak lah ni apa ni. Ya. Saya tutup dulu ni. Uh,
Okey, bahawasanya ia Muawiyah bin Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Wahai wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Ya," jawabnya. "Menetaplah dengannya kerana sesungguhnya syurga di bawah kedua kakinya." Yang seterusnya hadis, jika tidak taat kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa terbesar. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, derhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat daripada hadis ini tadi dapat kita simpulkan bahawasanya ayat Al-Isra, surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini menekankan ayat perintah berkaitan dengan yang pertama, jangan mensyirikkan Allah, dan yang seterusnya berbuat baiklah kepada ibu dan bapa. Jadi antara garis panduan ataupun adab-adab dan juga apakah cara-cara untuk kita berbuat baik ibu bapa tadi kita telah simpulkan tadi ada beberapa perkara. Jadi moga-moga apa yang kita share pagi ini dapat kita amalkan dan juga kita orang kata sampaikan kepada anak-anak kita pula, supaya dia nanti akan menjadi contoh kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada kita sendiri di masa waktu kita tua nanti ataupun anak-anak sudah besar insya-Allah. Jadi seterusnya saya kembalikan kepada Haji Hatim. Kalau ada apa-apa penambahan insya-Allah saya buka untuk sesi orang kata perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan ibu bapa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada saudara Asri di atas sesi perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapat. Um, ada sedikit secara ringkas tadi, saudara Asri ada uh, menceritakan berkenaan dengan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa, antaranya berbuat baik kepada orang tua, berkata baik kepada dengan orang tua, taat kepada arahan ibu bapa selagi dia tidak melanggar syariat, mendoakan, sentiasa mendoakan orang tua, sentiasa cuma menjaga hubungan silaturahim, hubungan baik antara family ibu bapa, rawat, tanya kabar orang tua yang sakit, sentiasa menjaga hati. Seorang tua ni dia sensitif kan kita. Jadi dia mungkin perubahan, kalau orang tua ni dia biasa dia uh, makin tua dia makin sensitif. Jadi itulah kita kena meraikan dia orang punya keadaan. Masa kita pun akan datang pun mungkin macam tu juga. Hmm. Beri nafkah sekiranya kita mampu, bertanggungjawab, tapi ialah uh, okay, menghormati sahabat orang tua. Ini kadang-kadang menghormati sahabat orang tua, kita pun kadang-kadang tak kenal siapa kita, kawan-kawan bapa ni, bapa mama kita. Hmm. Lalu kalau macam dulu-dulu, tem-tem budak-budak, itulah kalau orang tua ni dia suka bawa kita pergi kenduri, jumpa kawan dia. Itu sebenarnya salah satu cara dia mengajar kita untuk kita kenal saudara mara kita, kita kenal kawan-kawan dia orang. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni malas mau pergi kenduri, malas mau pergi jumpa yang keramaian ni. Ya, dan tu reflect ke diri sendiri juga lah. Tapi bila sudah mencapai makin berusia ni, oh padahal dulu bapa suruh pergi sini-sini kan. Oh, ini punya saudara. Masa raya, baru kita kenal. Lalu dan itulah berkumpul-kumpul. Oh, ini pula keluarga aku. Oh, saudara pula ni. Sepupu pula. Hmm. Lepas tu tidak mendahului perbicara. Maksudnya kita dah potonglah cakap orang tua. Kita, Ya, kita dengar. kalau tidak setuju pun jangan potonglah. Ya, tenang. Dengar Okey. saja, angguk saja ya. Ya, insyaAllah. Lepas tu tidak masuk ke rumah mendari orang tua. Ini, Adab-adab sajalah. ya. Biasanya kalau lihat, nah, dia lebih beradab. Kalau kita berlihat kan, ah, biasanya memang kita lihat orang tua lah. Kalau kita masuk dulu, kawan dia tidak kenal.
Jadi memang orang tua itu doa orang tua yang sudah meninggal ya. Ini memang sentiasa dia itu sama ada dia hidup orang tua itu masih hidup ataupun meninggal karena sentiasa doakan dia memang Ya. insya Allah. Jadi gimana yang Ya, banyak. part yang ni tadi Ji, part yang apa tuh, yang tak kenal tuh pernah terjadi dengan saya. Saya masuk rumah Itulah tuh. beraya, saya masuk rumah itu orang tak kenal saya, anak siapa? Hmm. Sin nggak? Anak siapa kau? Aduh, sebab ialah berpuluh Itulah tahun tuh. tak jumpa kan, berpuluh tahun tak jumpa. Ah, Datang masa tu kecil lagi, sekolah rendah, ah, sekarang dah sudah 30-an. Kali masuk ah, rumah tu dia tak kenal anak siapa. Terus turun itulah tangga tanda-tanda balik, orang terus tua. turun keluar rumah balik. Itulah tuh Allah. pasal kita anak-anak ni kadang-kadang study jauh. Orang tua di kampung. Jadi sekali-sekala balik kampung tuh pergi ke Novi, siapa dia ni? Mau diperkenalkan juga. Iya. Nggak, ada satu kejadian ini saya share lah sedikit kan. Um, ini ya, pengajaran untuk kita semua lah. Ialah di mana ada ni apa orang tua ni lah dia tinggal kira bersebelahan dengan rumah mentua saya lah. Ialah jadi orang tua ni dia orang ni satu ni dia macam memang berkursi roda, memang baring je. Satu ni perempuan macam nenek ni dia apa dia sihat lah bolehlah berjalan. Tapi itulah dia ada cucu-cucu cucu tiri dia ada jugalah. Tapi anak-anak ni ada yang tinggal di Pekan Beaufort, ada yang tinggal di Semenanjung, ada tiga orang anaknya. Dua orang anaknya. Dua orang, satu di KL, satu di Pekan. Jadi orang lah mungkin ialah biasalah anak-anak dengan ibu bapa ni adalah perselisihan kan. Jadi sampai satu tahap macam anak-anak tidak mempedulikan ibu bapa dia. Anak dia KL langsung dah pulang. Ni kita bukan cerita aib ni just kita share sebagai pengajaran untuk kita lah. Ialah anak saya di KL dah pernah pulang sejak kahwin. Memang dia orang ni ada bergaduh juga. Yang tinggal di Pekan pun dia pun tidak melawat. Jadi satu kes ni yang nenek tu sakit, sakit pingsan, dia jatuh pingsan. Jadi nasib baik ialah ada jiran sebelah bantu saya dia tolong tengok. Pasal habit nenek ni dia suka call bang. Malam-malam dia akan call jiran sebelah dia, keluarga dia. Dia nak call dia cari anak-anak dia. Jadi dia akan cari tengah-tengah malam. Oh ini sakit, dia mengadu lah. Dia lebih pada mengadu dia punya dia sakit, ini belum bayar, ini belum apa. Dia mengadu lah. Jadi sampai tahap macam tu yang macam ialah dia mengadu dengan orang luar, bukan dengan anak-anak. Sampai yang satu tahap yang dia mengadu dia sakit, tiba-tiba dia macam koma pingsan, dibawa pergi ke hospital. Sejak daripada tu di apa? Memang di apa? Di bukan dipingsankan macam mana? Di Tidur, apa? tidur kan? Ditidurkan. Istilah ditidurkan. Jadi mungkin yang sempat jumpa dia anak dia. Cuma anaknya di KL tu mula-mula dia macam berkeras nak mau pulang juga, tak cakap tiket mahal apa semua. Ayalah, pun dia ramai anak. Jadi ujung-ujung bapak mentua saya sampai warning. Baliklah kau. Jangan sampai last kau jumpa dia, nak sempat kau dengar dia bercakap apa semua. Terus macam dia tersentak, dia balik. Jadi ujung-ujung memang dia tak sempat bercakap dengan mamanya. Jadi sampai meninggal mamanya. Ah, Allah. Itu yang macam bagi saya cerita dia punya kisah tu macam yang tersepak untuk kita sebagai anak-anak. Ialah selagi ada kesempatan, selagi orang tua ni masih hidup, kita kena inilah selalu tanya khabar. Kalaupun ada isu-isu yang kita nak renggam dengan dia orang, dapatlah kita mengalah lah. Jangan kita apa. Yalah, biasalah orang tua dia kan memang mau saja menang. Tapi kita sebagai anak, kita faham dia orang ni macam mana, lagi sensitif. Kita mengalah lah. Tidak salah mengalah kan. Jadi itulah sampai yang meninggal dia, baru dia balik. Time yang dia belum meninggal lagi lah. Dia balik time yang dia sudah ditidurkan.
Tapi lepas ditidurkan, dicabut semua, memang meninggal. Jadi artinya dia tidak sempatlah bercakap dengan mamanya. Jadi itu yang macam agak-agak menyedihkan jugalah. Ialah sebagai, ialah. Jadi untuk pengajaran untuk kita sebagai anak, ialah sentiasalah apa, menghormati orang tua, tanya kabar, dia terreflect lah. Ialah walaupun kita ni mungkin tinggal jauh, mau balik pun susah. Tapi at least uh, tanya kabar lah. Habis kalau orang tua ni kadang-kadang dia mau meluahkan ada benda-benda something-something, dia pun tidaklah sakit. Cuma dia mau kawan bercerita, meluahkan, ha, mau jumpa rindu, mau jumpa anak-anak, kumpul-kumpul. Itu sebahagian itu lah. Itu sebagian pengalaman yang ni lah. Cerita yang berkaitan dengan ibu bapa. Yang saya teringat lah. Mungkin yang lain boleh boleh tambah kalau ada mau share. Masih ada masa kan? Masih InsyaAllah masih kita ada ada masa masa lagi. Ji. Kita Ha, ada masa lagi 9 minit. 9 ya, satu pun kita boleh, habis. boleh. Okey, kalau ada yang mau share cerita kan, sempat lagi 10 minit. Ada apa-apa? Mau share cerita ataupun yalah, share dengan berkenaan dengan ayat. Oh ya, sedikit tambahan. Hari itu Ha, masa kita korban di SK Babagon tu kan. ha, Datuk Mufti dia ada apa nama tu, sewaktu dia buat ucapan lah. Dia cakap berbuat baik kepada ibu bapa ni, termasuklah yang non Muslim. Kalau contoh ibu bapa kita tu belum lagi masuk Islam ataupun kan masih lagi di agama yang lama. Kita jangan, orang kata, lupa tanggungjawab kita sebagai anak, kena sentiasa berbuat baik terhadap diorang, walaupun berbeza akidah. Itu antara pesanan Datuk Mufti lah kepada yang hadir pada masa tu. okey, betul. Angah cakap setuju. Biar kita sebagai anak lebih banyak mengalah. Tapi bab makanan, yalah, pasal orang tua ni banyak pantang sebenarnya. Itu kita nak tegas sikit lah. Yalah, kalau orang tua ni kan, kan banyak pantang. Sudah penyakit tiga serangkai. Segala macam. Ah, itu yang kena pantang. Tapi biasalah tu. Selagi boleh makan, makan. Ya kan? Tapi sakitnya tanggung sendiri. Itu masalah tu. InsyaAllah Ji, rasanya macam tiada sudah ni Ji. Okey. Kalau ada ni, mungkin ini uh, HR ada apa-apa pengumuman ataupun apa-apa kah? HR kan ada pengumuman. Ataupun daripada pengurusan ni, kirim habis.